panggil dia Pakcik apa? Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Salih Komiti Kesihatan KKM ni sebab apa di Parlimen kerana datang melawat dan membuat tinjauan ke hospital-hospital. Terima kasih sebab kehadiran yang berhormat semua ini merupakan salah satu daripada peluang kepada hospital, kaki tangan dan juga rakyat untuk menyampaikan apa juga suara hati kami sebenarnya. Dan kehadiran yang berhormat pada hari ini begitu bermakna kepada kami, dan kita harap supaya apa juga suara-suara yang datangnya daripada warga hospital dan juga suara rakyat ini dapat benar-benar diterjemahkan kepada satu tindakan atau action yang betul-betul mengambil kira kami punya suara. Okey, pandangan rakyat. Yang pertama saya nampak ialah sistem pendaftaran Tuan Pengarah, Datuk Pengarah. Sistem saya dah suarakan dalam Facebook, saya dah teks bagi Menteri juga. Sistem pendaftaran pesakit masih lagi menggunakan manual. Luckily, Queen Elizabeth II dia sudah menggunakan sistem digital lagi. Sistem pendaftaran itu tidak lagi menggunakan secara manual. Salin. Saya setiap kali datang, setiap kali itulah saya perlu tanda tangan untuk boleh pergi ke pendaftaran. So maknanya pesakit kena tunggu begitu lama, terlalu lama. But I heard that jawapan daripada itu dia kan sudah dapat peruntukan lah. Bila dapat peruntukan, saya harap dia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Okey, jadi semakin. So orang bertunggu lama sangat. Ustaz, klinik luyang itu pun memang kalau tengok, saya kesian doktor lah, ataupun tengok doktor, dua orang doktor duduk satu bilik. Yang saya kesian doktor dia duduk dua orang di situ, satu doktor tengok sini, satu doktor tengok di sana. So this is pakar, but ini sepatutnya tidak berlaku lagi lah. Sepatutnya tidak berlaku. Okay, di situ one thing. Saya tanya, kadang-kadang dia kata nak memohon cuti pun kadang-kadang tak diluluskan oleh pengarah hospital. Sebab apa? Tak cukup, tidak cukup kaki tangan. Begitu kekurangan. Dan memang sudah proven tadi, kita nama saja hospital pusat jantung, but we only have satu saja pakar jantung di sini. Tapi nama dia adalah Pusat Jantung Negara Negeri Sabah. Dia only di Sabah sebagai pusat jantung, but yang boleh membuat kemudahan hanya satu. So ini kalau public knows about this, dia akan ketawakan kita. Bukan ketawakan kita, ketawakan Kementerian Kesihatan KKM. Kenapa nama Pusat Jantung Negara Negeri Sabah, but there is only satu orang saja pakar bedah? Apa ini? Kalau pakar ini sepatutnya dia banyak lah, betul tak? But masalah seperti inilah yang berlaku. Okey, masalah ini yang seperti ini berlaku. Okey, tadi Datuk Doktor dah maklumkan, Kita syok laporan daripada pengarah hospital pun kita kurang 2,000 lebih sumber tenaga. Sama ada tenaga jururawat ke pegawai ke, memang kurang. Sedangkan kita mempunyai 400 katil. Okey, this is yang kita harap dan selalu kita WhatsApp. Kalau di Semenanjung nisbah satu doktor dengan 400, di sini 1,700. So, adakah bezanya di antara Semenanjung dengan kita di sini? But we are part of wilayah yang membentuk negara Malaysia. Ini yang kita selalu tekan sekarang. Right. The second thing, saya setuju dengan Datuk Doktor tadi. Kita Sabah ini sebenarnya boleh kita tegakkan. Kalau untuk kita nak tahan kita punya pegawai perubatan, pakar-pakar ini supaya tidak pergi ke private sector. Kita boleh banyakkan insentif kepada pakar-pakar kita. Pakar sudah begitu lama masih lagi baru juga dapat administrasi. Tapi saya WhatsApp kepada PNX baru-baru ini. Saya cakap, saya dulu pegawai pendidikan. Pegawai pendidikan sama juga, pengarahnya Jusapi. I don't know pengarah kita, ini Jusapi ke Jusa A, saya tak pasti. B ya? Bersyukurlah. Kenapa tak boleh bagi B? Kenapa tak boleh bagi A? Sabah Big Step. Kementerian Pengarah Kesihatan itu sepatutnya Jusa A. Empat tipnya timbalan pengarah itu supposed to be Jusapi. Memang saya dah hantar usul kepada Perdana Menteri melalui Kementerian Pendidikan, sebab saya dulu educator. This is yang kita memohon kepada mereka supaya kita upgrade jabatan pengarah Jusa A.
timbalan pengarah you sabi. Kemudian pengarah-pengarah ataupun pakar-pakar yang ada tu beri peluang mereka supaya naik kepada investasi lebih cepat supaya mereka tidak patah lagi ke private sector ataupun dia buka diri sendiri. So this is a part of cara yang kita ni. Jadi maknanya sistem kita itu sebenarnya ada sedikit lompat. I can say lompat di sini sistem. There must be a system that we create betul-betul kita dapat memastikan penjawat-penjawat awam kita, doktor-doktor kita yang dapat kekal di sini. This is suara rakyatlah. They are doing really very good job. Kalau nak bagi APC anugerah perkhidmatan, mereka sepatutnya diberikan perkhidmatan. Okey, satu lagi ada hospital. Kalau kita tengok suara rakyat, kadang-kadang mereka berpangan di mana, di ruang-ruang lobi benar-benar berlaku. That's why saya nak cadangkan. Lepas makan datang sini, tengok apa yang berlaku di hospital kita di sini. Kalau bolehlah, tengok mereka pun berpelimpangan di sana. Kalau ini saya mata saya bila datang, mereka minta saya datang tengok apa macam kita nak baiki benda-benda macam ini. So cadangan daripada hospital tadi buat satu mungkin bilik kelas dan sebagainya kalau ada tempat. So semua perkara ini adalah benar-benar berlaku. That's why saya rasa terharu apabila saya komiti ke parlimen dapat hadir ke sini melihat keadaan sebenarnya. Bukan hanya melihat kepada laporan. Kadang-kadang pegawai pejabat awam ini mereka lapor yang baik-baik depan sekitar. Tapi the reality kita tak lihat, kita tak nampak. Nak tengok reality benar-benar berlaku, kita tengok ke lokasi sebenarnya. Malam ni datang tengok apa yang berlaku di kita punya pergelangan atau kaki lima di hospital. Sama ada hospital sini ataupun hospital Birma. Okey, berkaitan dengan tempat tentang kereta ni, banyak netizen minta saya suarakan. Saya dah kaji, sebenarnya kawasan itu adalah kawasan milik private. So di BKK dah luluskan. Bila dah luluskan, mereka kata, saya dah bertanya dengan pemaju, dia kata dia akan bina walaupun buat ini shopping mall, dia akan bina 1,000 ataupun 2,000 tempat tentang kereta. Bukan sahaja for the shopping mall, but also for semua pengunjung, termasuk yang pengunjung ke KPJ ataupun pengunjung ke hospital Birma. Tapi berbayar. Ada yang berbayar itu kan sebab bila dia you guna orang punya tempat, dia kena bayarlah. Dia kata selama ini pun mereka lama sudah tidak gunakan dia kutip dia punya yuran di situ. Jadi bila ada pembangunan, itulah yang berlaku. Kalau ada netizen minta, dia kata supaya halang dari pembangunan. Jadi saya, bagaimana kita nak halang pembangunan sedangkan itu adalah private yang mereka perlu bangunkan. Dan apabila mereka bangunkan, lepas itu nanti ada 100,000, ini selitan sajalah. Saya sokong sekiranya ada keperluan supaya tempat letak kereta sementara itu dijadikan realiti. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekiranya saya terkata. Terima kasih.